Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi ayam goreng kunyit untuk kanak-kanak. Ni resepi ni tak pedas, budak-budak memang suka. Okey. First tengok kita ada ayam, bawang. Okey, sekarang kita nak potong ayam ni dulu. Ayam ni ayam ekor Kita potong besar-besar sikit, jangan terlalu halus sangat. Okay, kita potong habis semua tau. Bawang putih ni lebih kurang 5 ulas. Okay, kemudian kita masuk sini. Ini ayam kita dah basuh. Sedikit ajinomoto, sedikit garam, serbuk kunyit. Kita taruh sedikit tepung jagung guys. Okay, kemudian kita taruh ni sikit untuk bagi warna dia cantik. Okay guys, kemudian kita gaul. Gaul kita kena alas Kita gaul sampai dia sebati. Okay, dalam masa yang sama kita panaskan minyak dengan kuali. Kita mula nak menggoreng minyak dulu. Kita tunggu minyak panas, baru kita masukkan ayam yang kita dah perap lebih kurang 5 minit. Panas, baru kita masukkan ayam yang kita dah perap dengan kunyit tadi. Ni korang siapa-siapa tak tahu idea nak masak apa dekat rumah, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang ke kat rumah tu, korang boleh ikut resepi ni. Ni anak-anak korang boleh mesti suka ni. Ni tak pedas. Tak pedas tapi tetap sedap. Kita buat seli goreng je lah Kemudian kita buka api. Okey, kita tunggu sampai dia garing. Okey guys, korang tengok guys. Ni apabila dia dah nak masak tapi belum masak lagi tau. Korang tengok ni. Yang ni kita tak payah letak sayur tau. Ni untuk kanak-kanak, budak-budak memang tak suka lah sayur kan. Dia nak suka ayam aja. Okey, sekejap lagi baru kita angkat. Bila dia dah masak, dia akan jadi macam gini warna dia guys. Korang nampak tu. Orang kata dah warna-warna brown. Nampak? Okey. Sekarang kita baru masukkan bawang. Kita guna bawang je. Sayur-sayur tak payah letak. Bawang saja, bawang Holland. Ini untuk wangi dia. Bawang kan ada, kalau ada kan wangi. Sayur tak payah taruh. Sebab budak-budak tak suka sayur. Kita gaul sekejap, bagi layu-layu bawang tu. Alright, tutup api. Boleh kita angkat. Boleh kita hidang. Menyelerakan guys. Oke guys, inilah dia ayam kunyit untuk kanak-kanak guys. Tak pedas tapi sedap guys. Alright, selamat mencuba. Jangan lupa follow macam biasa, korang share, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.